Assalamualaikum guys. Okay, so second backtest video kita kali ni, Bampin nak tekankan bahagian market structure. Okay, market structure. Apa benda market structure? So dalam kelas Bampin dah tekankan market structure adalah breakout, pullback, sini entry. Okay, so benda ni yang kita nak tengok dekat ni, kita panggil market structure. Sebab apa? Sebab apa kena breakout? Sebab breakout adalah petanda yang price tu dah ditolak oleh bank. Okay, so basically retail trader macam kita kan, kita ni dipanggil retail trader. Retail trader dia tak boleh untuk nak gerakkan chart, sebab dia only yang boleh gerakkan chart ataupun kita panggil market mover adalah bank besar, capital yang besar. Okay, so kita nak cari ini petanda yang bank dah tolak ke mana direction dia, hala tuju dia. Bank nak tolak ke atas ke ataupun tolak ke bawah. Alright, so kita start. Untuk market structure ni, time frame dia cuma monthly, weekly, daily. Sama juga macam SNR. Alright, so kalau kita tengok dekat dalam GCAT, kita start dengan monthly dululah. Senang. Okay, so dekat sini contohnya kita tengok. Alright, sini dia breakout buy, dia pull back. Sini kita akan cari entry kita and kita follow trend. Okay, so sama juga dengan yang sini. Sini dia ada breakout sell sini, so bila dia retrace kita boleh cari sell. Okay, lagi contohnya macam ni. Okay, ni breakout sell, dia retrace, korang boleh cari entry dekat sini. So untuk backtest market structure ni, apa yang Bampin nak minta korang exercise adalah just tunjuk, okay, tarik zone level mana yang dia break. Contohnya macam ni tadi. Okay, ni satu, ataupun ambil sini, tunjuk dekat structure mana yang dia break. Okay, lepas tu korang tunjuk arrow. Okay, so dekat sini dia break kan. Okay, alright, and then korang screenshot, lepas tu hantar dekat Bampin. Lagi kita ambil example lagi. Contohnya macam ni, breakout sell. Okay, ni screenshot pun boleh lagi, monthly. Okay, contoh macam ni, korang tengok sini dia ada sell, dekat sini dia ada bagi buy kan, betul? So dekat sini pun korang boleh bagi kejap. So dia zone yang sama juga dia zone yang sama. Dekat sini yang candle ada dia breakout kecil ni, dia punya breakout. So dekat sini level yang dia retrace, pullback untuk kita entry buy. So dekat sini korang nampak dia breakout sell dulu, lepas tu dia bagi buy, kita boleh buy sekejap. Dekat sini kita boleh cari sell. Okay, lagi contoh yang ni dah breakout sell, betul? Okay, kat sini kita boleh mark dia and korang tunjuk arrow kat sini. Okay, screenshot. Okay, hantar kat Bampin. Lagi, ini untuk monthly. Weekly pula kita tengok contohnya macam ni. Okay, nampak dia ada breakout buy. So ada breakout buy, zone kan dia, tunjuk arrow, breakout buy. Lagi contoh kita ambil yang ni, breakout sell, nampak? Satu, dua, retrace, entry, pullback. Okay, sini entry. Okay, so apa yang korang boleh buat, tunjuk sini. Okay, then screenshot.
Okay, tu settle weekly. Monthly pun dah settle. Kita tengok daily pula. Daily pula. Contohnya macam ni. Dia break level ni, betul tak? Dia break by level ni. Okay. So, ni break dekat sini. Time dia pull back, dia turun ni. Sini kita boleh cari entry dekat smaller time frame. Okay. Yang ni pun breakout juga. Contoh kejap. Ni pun breakout juga. Okay. Lagi. Contohnya. Alright. Sini pun breakout. Breakout buy. Okay. Dia retrace, boleh cari buy. Yang ni. Lagi. Sini pun ada breakout buy. Sini. Dia naik sini. So ini dia retrace. Retracement. Okay. So korang screenshot dulu. Hantar dekat Bampin. Nanti Bampin akan check. Lepas tu next video kita akan combinekan SNR dengan market structure pula. Slow-slow. Okay. So kalau korang ada apa-apa nak tanya, boleh just direct PM Bampin. And screenshot kalau boleh korang hantar kat Bampin. Nanti Bampin check. Okay, itu saja. Thank you guys. Assalamualaikum.